Semalam guys, TMJ telah mengadakan satu sidang media yang tergempar berkenaan dengan sepak bola Malaysia, dan akhirnya TMJ buka suara dan menjawab persoalan rakyat Malaysia dan juga rakyat Indonesia. Ini memang satu jawapan yang menggemparkan. Okey guys, yang selama ni kita tertanya-tanya kenapa, mengapa, siapa, dan akhirnya TMJ dah bagi tahu. Dah buka suara guys. Saya membantu dengan cara apa yang saya boleh bantu. Okey, kalau ikutkan ini, TMJ cakap ini daripada dia sendirilah. Dia cakap mungkin FIFA tak akan ubah keputusan dia. Maksud dia guys, mungkin walaupun FAM dah buat rayuan, FIFA akan tetap dengan keputusan FIFA. Ini daripada TMJ sendiri. Dia fikirkan begitulah. Tak apa, kita dengarkan guys. Tetapi when it comes to detail dokumen, saya ni bukan kerani. So, jadi apa technicality di situ di mana FIFA mengatakan kita forge, I don't think that is true. Itu my own opinion lah. Okey, mengikut pendapat TMJ, apabila FIFA menuduh FAM memberikan dokumen palsu, TMJ cakap no, itu tak mungkin. Okey, tidak ada dokumen palsu. TMJ bilang begitu guys ya. Saya rasa that is why kalau kita tengok pada hari ini, FAM is still fighting for the rights of the 7 players to represent the country, because everything dengan dokumen yang sah provided by the government. Tetapi I believe there was a technicality wrong submission masa kita submit the paper. Okey, TMJ bilang, okey, aku tolong, aku bantu anda untuk explain guys ya. Boleh ya? Mungkin ada yang faham, mungkin ada yang tak faham, tapi enggak apa-apa, aku bantu untuk explain. TMJ bilang, dia kata dia percaya yang ada salah faham, ada kesalahan apabila nak menghantar borang daripada FAM kepada FIFA. Ada kesilapan di situ. Kesilapan menghantar borang, bukannya membuat dokumen palsu, bukan memalsukan dokumen, tapi kesilapan menghantar dokumen. Itulah yang dikatakan oleh TMJ. Faham guys ya? Bukan memalsukan dokumen, tapi kesilapan dalam menghantar dokumen. Itulah kata-kata daripada TMJ guys ya. Itu pasal mungkin GS digantung kerana dia yang bertanggungjawab atas apa yang kerja in the administrative area in FAM. That is my belief. I did not go into detail, but macam mana yang saya katakan tadi, mungkin there is a wrong error technicality in terms of bila kita submit the papers. But when it comes to legitimacy and integrity, mereka adalah rakyat Malaysia, and I believe that is kita punya kedaulatan dalam negara kita. Kita punya perlembagaan di mana saya rasa kita tak patut mempersoalkan. Okey, TMJ bilang TMJ memang tahu, yakin dan pasti 7 pemain adalah warga negara Malaysia mengikut undang-undang Malaysia. Because everything is legit, done properly by the government. Kalau kita tengok pun sebelum tu pun benda tu dah diluluskan pemain-pemain ni untuk pemain at that time. So saya rasa semua orang telah membuat kerja terperinci masing-masing, whether it is kerajaan, whether it is FIFA, untuk meluluskan pemain-pemain ni main, and then suddenly the problem comes later. Dah menjadi persoalan lah apabila FAM submit ke-7 dokumen ke-7 pemain kepada FIFA luluskan, dan tiba-tiba jadi masalah. Gitulah guys. And that is the current scenario. Itu yang benda yang sedang berlaku pada hari ini. Tetapi ini juga saya ingin mengatakan, saya rasa FIFA tak akan tukar dia punya keputusan. Dengar guys ya, TMJ sendiri akui ini pendapat TMJ. TMJ memang tak tahulah, TMJ bukan bekerja dengan FIFA, tapi pendapat TMJ akui bahawa FIFA mungkin tidak akan mengubah keputusan. Jadi maknanya FIFA akan kekal dengan keputusan, iaitu Malaysia bersalah dan 7 pemain tetap digantung selama setahun.
Ini pendapat TMJ guys. Dan apabila TMJ bilang begitu guys, rakyat Malaysia macam aduh, habislah macam ni guys. Memang habislah guys. Rakyat Malaysia dah mula gelisah guys ya. Cuma kalau ditukar pun mungkin diringankan sikit lah hukuman tersebut. Kemungkinan I think dia orang akan fine Football Association of Malaysia, maybe national team as well, ataupun deduction of point, ban pemain-pemain tersebut. Berapa lama mereka akan ban pemain tersebut, itu kita tidak tahu. Tetapi walaupun apa keputusan itu, pihak lawyers in national team, I think will also, macam mana yang saya katakan, kita di sini bukan untuk salahkan mana-mana pihak, tetapi untuk mengambil tanggungjawab sepenuhnya, cari jalan penyelesaian macam mana kita nak selesaikan masalah dan isu ini. Okay guys, aku explain guys ya. Aku bantu explain ya. Okay, TMJ cakap kemungkinan lah, sebab beliau pun tak tahu. Okay, kemungkinan Malaysia akan tetap dikenakan hukuman yang macam yang kita semua dah tahulah. Denda, FAM kena denda, 7 pemain tak boleh bermain bola selama setahun. Okay, hukuman mungkin akan kekal, dan jika tidak, hanya akan diberikan kekurangan. Faham tak? Jika Malaysia berjaya pun mungkin hukuman akan berkurangan. Hukuman tidak akan ditarik balik, tapi mungkin akan berkurangan. Mungkin Persatuan Bola Sepak Malaysia akan dikenakan denda membayar wang, dan mungkin 7 pemain itu tidak bisa bermain bola sepak setahun, mungkin dikurangkan kepada 6 bulan. Begitulah guys. Dan mungkin ini yang ditakutkan guys. Okey, ini yang ditakutkan. Malaysia, Harimau Malaya, mungkin mata mereka akan dipotong. Inilah yang kita takutkan. Sebab Harimau Malaya sekarang ni tengah fokus Piala Asia guys. Kalau ikutkan sekarang ni, kita berada di jalan yang terbaik lah untuk kita layak ke Piala Asia. Okey, tetapi jika benar apa kata TMJ, jika benar, sebab ini hanya pendapat TMJ ya, jika benar pendapat TMJ, mata Harimau Malaya akan dipotong, maka tamatlah perjalanan Harimau Malaya ini di Sukan Asia. Betul guys. Kalau ada dipotong, mungkin 6 mata akan dipotong. Lawan Nepal, lawan Vietnam. Jadi mungkin harapan untuk menjadi juara kumpulan agak susah. Jadi bila dengar TMJ cakap macam tu, aku sebagai rakyat Malaysia pun aku macam macam hati aku ni, jantung aku ni macam dah berhenti guys. Okey, walaupun ini pandangan dia, sebab dia bukan kerja untuk FIFA ke apa, dia tak tahu. Ini pandangan dia. Tapi kita pun tahulah TMJ kepada orang Indonesia, aku just nak bagi tahulah TMJ ni banyak mengetahui berkenaan dengan sepak bola lah. Dia ada banyak pengaruh. Okey, tapi tak tahulah guys. Aku doa yang baik-baik ajalah untuk Harimau Malaya, sebab ada masa lagi 4 hari untuk Malaysia, untuk rakyat Malaysia tahu apa keputusan daripada FIFA. 30 hari bulan ni FIFA akan beri keputusan, sama ada hukuman akan kekal atau berkurangan, atau mata Harimau Malaya akan dipotong. 30 hari bulan ini guys ya. Dan anda jangan ke mana-mana guys ya. Ada satu video yang kontroversi berkenaan dengan Indonesia. Indonesia sangat marah. Jadi ini jawapan dia. Dengarkan nanti guys. Selepas ini mungkin ada ya. And I think maybe if kalau dengan FIFA after kita punya after kita dah submit kita punya appeal, and then obviously if keputusan itu still stay sama, we have no choice but to go to CAS. TMJ cakap jika keputusan FIFA tetap sama, Malaysia akan membawa peguam. Sudah ada, memang sudah ada peguam, dan kami akan fight di CAS, Mahkamah Agung Sukan. Okey. Dan jika FIFA tetap dengan keputusan, Malaysia akan membawa ke CAS. Kami akan tetap fight. Macam itulah guys. Kami takkan putus asa, kami akan tetap fight. Begitu kata TMJ ya. But to say that the players forged, I don't think it's true. I don't think it's true at all, because the players tidak tahu apa-apa pun. Dan kata TMJ, bukan salah pemain 7 pemain ini. 7 pemain ini tidak bersalah. Mereka tidak tahu apa-apa. Mereka hanya menjadi mangsa. Begitulah guys ya.
Bagi saya, if the players is not involved, takkanlah mereka kena gantung 1 tahun without any football activity. Itu habis periuk nasi mereka. But anyway, rule is rule, the law is the law, and we just have to fight. Selagi apa yang kita ada, kalau kita rasa kita benar dan kita yakin dengan apa-apa yang kita ada, dokumen-dokumen yang sahih, kita tak patut duduk diam. Kita patut melawan dalam segi undang-undang sebaik mana yang kita patut. Sekarang ni menjadi Okay guys, video ni pula berkenaan dengan soalan yang agak panas juga. Wartawan bertanya kepada TMJ, kenapa tidak didedahkan Suso Gallo 7 pemain ini kepada publik? Kita dengar apa jawapan TMJ guys. persoalan kenapa dia punya Suso Gallo tidak dipublish ataupun tidak didedahkan pada umum seperti yang pemain heritage sebelum ni. Pemain heritage sebelum mana? Seperti Jongkos, Wow. Davis, kita tahu dia punya Suso Gallo, tapi Kalau kita orang tengok, kita tak tahu. kalau kita tengok Akta 299 Section 10A, okey, peruntukan khas mengenai pendaftaran kelahiran. Walaupun peruntukan bahagian ini, pendaftar besar boleh jika dia berpuas hati dengan bukti yang dikemukakan kepadanya bahawa suatu kelahiran telah berlaku, menyebabkan kelahiran itu didaftarkan dengan memasukkan ke dalam suatu daftar butiran mengenai kelahiran itu. That is kuasa budi bicara from JPN. Okay. Kalau dia rasa bukti itu adalah cukup, dia boleh memberi kerakyatan. Macam mana juga dia boleh memberi kerakyatan kepada awak dan saya dan siapa-siapa yang ada dalam bilik ni. But if you want to question your own system, your own integrity dalam kerajaan ataupun your own sovereignty, be my guest, please do it. Sekarang ni menjadi persoalan kenapa dia punya Suso Gallo. Okay guys, ramai yang cakap apa yang wartawan tanya kepada TMJ tetap tak dapat jawapan dia. TMJ jawab lain. Ramai yang cakap macam tu. Maksudnya guys, okay, TMJ ni dia bilang berkenaan dengan Suso Gallo pemain ni, sebenarnya ini bukan kepada beliau, bukan kepada FAM, ini kepada Jabatan Pendaftaran Negara. Kalau ikut Malaysia lah, JPN. Terpulang kepada JPN. Kalau JPN cakap boleh dedahkan, boleh lah. Kalau JPN cakap tak boleh, tak boleh. Jadi itu terpulang kepada Jabatan Pendaftaran Negara guys. Sebab undang-undang Malaysia memang macam tu. Itulah maksud TMJ. Wartawan tanya kenapa tak dedah Suso Gallo? Kan Indonesia boleh kan? Tu Indonesia lah. Indonesia dia ada undang-undang dia, Malaysia ada undang-undang Malaysia. Jadi itulah jawapan dia guys. Itulah jawapan dia. Undang-undang di negara Malaysia ni tidak boleh untuk mendedahkan dengan suka hati tanpa kebenaran kita punya maklumat peribadi. Gitu jawapannya guys. Alright guys, inilah video yang aku nantikan, yang aku nak tunjukkan kepada anda semua. Okay, aku tahu viewer aku ni hampir 95% daripada Indonesia kan. Orang Indonesia mesti nak tahu. Okay, ini jawapan TMJ. Siapakah yang sebenarnya yang buat aduan resmi kepada FIFA? Dan TMJ sendiri menjadi tanda tanya tau, kenapa FIFA ambil aduan tersebut. Nanti anda dengar ini, anda akan faham. Aku akan explain guys ya. Dengar guys ya, dengar ya. TMJ jawab. TMJ tahu siapa yang buat aduan. Okay, sebab TMJ dia dah tanya AFC. Dengar guys ya. Someone in New York. Yes. Well, because to me, I was informed by AFC when I asked. Because after we won against Vietnam, apparently there was a complaint. But that complaint, I am not aware by who. But when I asked AFC confirmed to me that complaint did not come from Vietnam FA. Okay, dengar guys, dengar. Okay, tak apa, aku explain ya. Pada yang dengar, yang faham, okay bagus. Yang tak faham, aku explain. Okay, TMJ cakap secara resminya ada pihak yang telah membuat aduan kepada FIFA terhadap Malaysia selepas berakhirnya perlawanan antara Vietnam lawan Malaysia. Seperti mana yang kita tahu, Malaysia menang besar 4-0. Selepas itu terus ada satu aduan dibuat kepada FIFA. Dan TMJ tanya kepada AFC guys. TMJ tanya kepada AFC dan AFC jawab. Dia tak jawab secara spesifik lah. Dia tak jawab, dia tak bagi tahu nama
Tahu. Tapi yang TMJ tahu, yang membuat aduan ini bukan daripada Vietnam FA. Faham tak maksud aku? Faham kan ya? Bukan daripada orang dalam Badan Bola Sepak Persekutuan Vietnam. Macam Malaysia ada FAM, Indonesia ada apa? Indonesia ada PSSI kan, Badan Persekutuan Bola Sepak masing-masing lah. Kalau Vietnam, Vietnam FA kan, Vietnam Football Association lah, aku rasa lah. Dan TMJ bilang bukan daripada bola sepak Vietnam, bukan daripada Persatuan Bola Sepak Vietnam ataupun Presiden Sepak Bola Vietnam, bukan. Tak ada kena-mengena pun dengan sepak bola Vietnam. Jadi ini yang membuat TMJ menjadi tanda tanya. Tapi tak tahulah guys, kalau ikutkan daripada pengakuan TMJ, daripada pengakuan AFC, orang tersebut memang daripada Vietnam tapi bukan dalam Persatuan Sepak Bola Vietnam. Faham tak maksud aku? Dia orang luar daripada sepak bola. Maknanya orang itu mempunyai kuasa yang agak besar. Sampaikan FIFA pun ambil aduan itu. Sebab biasa yang membuat aduan ni Persatuan Sepak Bola kan, Persatuan Sepak Bola Argentina, Persatuan Sepak Bola Brazil. Betul tak guys? Tapi TMJ mengesahkan yang membuat aduan terhadap Malaysia bukan daripada Persatuan Sepak Bola Vietnam, tapi memang daripada Vietnam. Kalau tak silap akulah, kita boleh dengar ya. Dengar guys. Tapi hari itu di sidang media FAM, Someone from Vietnam but not FA. Someone from Vietnam but not FA. TMJ dah mengaku orang itu daripada Vietnam tapi bukan daripada Persatuan Sepak Bola Vietnam. Tapi TMJ agak terkejut lah. Wow, sampai FIFA terima aduan daripada dia, sedangkan dia bukan daripada Badan Bola Sepak. Maknanya dia mempunyai kuasa. Mungkin Perdana Menteri Vietnam ataupun Presiden, kan, ataupun seperti mana yang kita tahu dalam FIFA ada orang Vietnam ya yang ada jawatan dalam FIFA. Mungkin orang itulah, tapi tak tahulah sebab TMJ dah mengaku someone from Vietnam but not FA. Maksudnya bukan daripada sepak bola Vietnam. TMJ dah mengaku. So bukan Indonesia lah. Kan? Bukan Indonesia lah. Bukan Indonesia. Sebab wartawan tanya tadi, mula-mula wartawan tanya, tapi tak ada dalam video ni guys. Wartawan tanya, apa maksud who is in New York? Wartawan tanya macam tu guys. Tapi ini jawapan TMJ. Wartawan tanya guys. Okay, ini jawapan TMJ guys. We do not know. It's not the Vietnam punya sekjen, it's not the president or whatnot. That was what I was told. Jadi bagi saya ia adalah quite aneh, to be honest. Aneh that FIFA would even entertain anybody, because I bet you there's a lot of complaints out there by whoever. Tetapi for FIFA to even entertain dan go till that extent, saya rasa a bit funny, to be honest with you, because bukan Presiden Vietnam ataupun Vietnam punya Secretary General of whoever from the FA. That was what I was told by AFC, so you can check with them also. Okay, dengar ya. Dalam video ni dia kurang jelas sikit. Tak apa, aku akan explain. Bukan juga Presiden Vietnam, bukan. TMJ pun dah cakap tadi. Bukan daripada Presiden Vietnam, tapi daripada orang Vietnam juga, katanya lah. Bukan daripada sepak bola ke apa guys. Tapi TMJ pun sampai cakap aneh lah, sampai FIFA pun terima aduan daripada dia. Maknanya dia adalah orang besar. Dia adalah orang besar guys. Sebab FIFA takkan sahaja-sahaja untuk terima aduan daripada orang yang sembarangan ya. Itulah antara beberapa isu panas yang telah dibincangkan semalam guys ya. Press conference ini semalam, ini better lah. Press conference yang apa yang TMJ buat ni bagus daripada apa yang FAM buat kemarin. Apa yang FAM buat kemarin tu sangat teruk guys.
apa soalan daripada wartawan pun dia jawab pun macam tak tahu. Soalan daripada wartawan dia pun tak tahu apa dia nak jawab. Itulah daripada FAM kemarin ya. Semalam daripada TMJ, okey, kita dapat jawapan. Sebab TMJ tak sepatutnya buat press conference. Tapi ramai orang nakkan jawapan daripada TMJ. So dia pun okey lah, fine. Dia buat press conference guys. Dia berani. Dia kata dia satu orang. Dia seorang je guys duduk. I was alone. Okey, nak tanya soalan apa? Come, saya akan jawab. Dia cakap macam tu lah guys. Okey, jadi kepada fans sepak bola ataupun warga Indonesia, sudah jelas ya, TMJ sendiri mengakui yang buat aduan kepada FIFA adalah seseorang daripada Vietnam, tetapi bukan dalam sepak bola Vietnam. Bukan Presiden Vietnam, bukan Presiden sepak bola Vietnam, bukan Sekjen Vietnam, bukan. Itu yang aneh tu. Tapi seseorang di Vietnam. Okey. Ramai yang salah faham lah. Ramai yang salah faham ya. Orang Malaysia pun ada juga yang tuduh Indonesia. Ramai yang tuduh Indonesia ya. Ramai yang cakap Pak Erick Thohir lah. Bukan orang cakap Prabowo, tapi ramai orang yang syak Pak Erick Thohir lah ketika itu. Sebab kita tahu Pak Erick Thohir ni Presiden sepak bola Indonesia dan hubungan dia dengan Presiden FIFA pun sangat-sangat rapat. Jadi ramai orang Malaysia yang syak Pak Erick Thohir. Tetapi sekarang semuanya sudah terjawab. Indonesia tak ada kena-mengena pun dengan apa yang telah berlaku kepada sepak bola Malaysia. Okay, TMJ telah akui ianya adalah aduan daripada orang di Vietnam itu sendiri. Okay, TMJ dah tanya kepada AFC. AFC telah memaklumkan bahawa aduan itu bukan datang daripada Persatuan Bola Sepak Vietnam, tapi ada orang dalam Vietnam. Gitulah guys, segala-galanya telah terjawab. Berkenaan dengan denda FIFA itu, TMJ sendiri pun tak tahu dan berserah saja. TMJ hanya apa yang TMJ bilang, jika hukuman kekal, TMJ Malaysia, seluruh rakyat Malaysia, Persatuan Bola Sepak Malaysia, kami akan tetap bersama dengan 7 orang pemain dan akan lawan, akan membawa kes ini kepada CAS. Okey, CAS, Mahkamah Agung Sukan. Lebih kurang macam itulah. Aku pun tak pasti dah guys. InsyaAllah, kalau kita di pihak yang benar, kita jangan takut. Okey, kalau kita di pihak yang benar, jangan takut. Ada je, banyak je rekod sebelum ini apabila didenda FIFA kekal dengan hukuman, mereka terus ke CAS dan mereka menang. Ada. Kalau anda tak tahu, anda Google. Saya pun tak tahu guys, tapi saya Google, saya cari. Ada kes yang terbaru 2022 menang terhadap FIFA. Pergi Google. Okey, dan itu saja video untuk hari ini.